Aduh, sikit pinggang ah. Loh, weh, hang sakit pinggang ke? Ha. Nah, ni ambil ni. Apa ni? Ni try buka. Okey, ni bukan beres daripada utangki ni kau. Ha lah weh, orang yang sakit tulang belakang macam hang ni duk kena sedih jangan-jangan. Sesuai lah guna kita punya bed rest ni. Kalau macam tu tak apa. Mai sini. Alang-alang tu saya nak review dekat korang untuk kita orang punya bed rest daripada utangki tau. Kalau korang beli, you guys akan dapat dalam satu storage bag dan korang akan dapat dia punya stand. Korang akan dapat lagi dia punya kain tau. Jom ikut warna cara pemasangan dia. Pertama, korang akan dapat dia punya stand macam ni. Korang bukakan dia sahaja. Dan korang pasang saja sebab dia jenis set tau. Korang masukkan dia sahaja dekat bahagian lubang. Kedua-dua belah. Risau kalau korang beli untuk kita orang punya bed rest, untuk lapisan dekat bahagian bawah ni, dia punya material adalah Oxford fabric dan dekat bahagian dalam dia mempunyai sponge tau. Wani. Ya. Kita punya bed rest ni boleh support berapa kg? Jangan risau kalau korang beli untuk kita orang punya bed rest. Kalau korang berat 50 ke, 60 ke, 70 ke, 80 ke, 100 ke, 120 ke, jangan risau, boleh saja duduk untuk kita orang punya bed rest. Sebab apa? Dia tak ada minimum support tau. So kalau korang nak pergi pantai ke, nak pergi piknik ke, nak sandar-sandar macam ni, healing-healing macam ni, boleh saja korang pakai untuk kita orang punya bed rest. So kalau korang berminat, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning tau. Bye!